Okey, seterusnya, kenapa wealth protection ini penting untuk kita? Sebab hari ni kita yang pergi bekerja. Okey, kita bekerja, kita berniaga, macam-macam kerja kita buatlah untuk kita dapatkan income. So daripada income, macam saya cakap awal tadi, kita akan bayar kita punya expenses, bayar duit rumah, duit kereta, bayar pengasuh anak, beli barang dapur, bill and utilities dan sebagainya lah kan. Tapi persoalannya, kalau kita sendiri tak ada protection, kita orang yang pergi bekerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja, yang orang kata nak menjana pendapatan, okay, nak dapatkan income, kita sendiri ni lose, tak ada any protection. That's why dia berbahaya. Walaupun kita ada banyak simpanan di sini. Kenapa? Okay, saya bagi satu contoh. So, you pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja. And then something happen to you. You berisiko. Risiko kemalangan, risiko sakit dan macam-macam lagi lah kan. So, kalau lah hari ni kita tutup cerita pasal takaful, kita tutup cerita pasal wealth protection. Okay, sebab you hanya memikirkan tentang nak simpan duit, nak banyakkan duit. Okay, what if, okay, katalah tabungan haji you ada 20,000, okay, ASB you ada 20,000, okay, unit trust you ada 10,000, okay, so you ada simpanan 50,000. Tapi what if you pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja, and then one day you diuji, okay, ditimpa dengan risiko, you dah tak boleh nak pergi kerja. Kalau hari ni you tak boleh kerja because of you kena buang kerja, itu tak ada masalah sebab you masih sihat. Maksudnya masih sihat, you boleh pergi cari kerja lain, you boleh cari peluang lain. Okay, you boleh berniaga, betul? Tapi yang kita kena consider, bila kita dah tak boleh bekerja because of kita kena penyakit. Contoh, okay, you kena 43 penyakit kritikal ataupun UTPD, Total Permanent Disability. Dua kemungkinan ini menyebabkan you akan apa? You akan loss of income. So dah tak ada income. So bila dah tak ada income, apa you akan buat untuk survive you punya life? Kalau you sakit, mungkin you boleh pergi hospital government. Tapi macam mana you nak buat, apa preparation you sekiranya, okay, you dah tak boleh bekerja, dah loss of income, okay, maka you kena gunakan simpanan-simpanan yang you ada, betul tak? Okay, terpaksalah keluarkan. Walaupun you plan, simpan duit dalam tabung haji ni untuk you pergi haji. Okay, you simpan duit dalam SB untuk you plan for your future. Okay, nak beli rumah, nak beli kereta. Okay, nak berkahwin kalau yang masih bujang. Okay, dan macam-macam lagi lah kan. So, bila keadaan ini berlaku, okay, besar kemungkinan you terpaksa gunakan ini. Betul tak? So, kat sini simpanan you akan habis. Sebab apa? Macam saya cakap awal tadi, you tak ada any protection. You tak ada takaful. Okay, sebab you hanya memikirkan untuk simpan duit, simpan duit, simpan duit. Okay, so ni sekarang saya akan jelaskan okay, macam mana konsep takaful ataupun macam mana takaful itu berfungsi.